Kita ada idea untuk Venom. Tapi tak payah cerita. Venom kita akan comeback. Tapi projek lain sikit. Kau terluka, ingatlah wajahku. Tak mungkin berulang semuanya. Saat kau derita, sebutlah namaku. Mungkin ku tak serupa, tapi ku masih yang kau kenali. Walaupun ku tidak mampu berbicara lagi. Jatuh malam. Jatuh. Hati malam. Dah sedap aku lah. Alright, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Semoga semua kena yang sihat-sihat selalu. Okay, yeah boy. Oh, dia tengah busy Lil. So, kita ada dekat tempat Andrew. Okay, malam ni ada 2 projek yang depa Roger saya nak buat. Asalnya 1 projek, tapi ada 1 lagi projek. So, ini dia. Nampak depa dah buat apa ni? Macam kena exhaust ni. Kan? R9. Okey, so sebenarnya motor Daniel, okey, itu kan dia ada jatuh dalam track, okey. So bila depa check motor ni, Daniel check motor ni, apa motor dia muffler exhaust dia ada retak sikit lah, kira sebab jatuh punya pasal. Okey, so sekarang ni dia bagi tahu dia nak cuba fitting tengok apa muffler R9 tu boleh ngam masuk ke tidak, okey. So yang tu je lah untuk motor LC Daniel. And then kemudian sekarang ni kita tengah tunggu Wan sampai. Hai, kucing. Jangan, hai. Teruk sangat tu. Okey, so sekarang ni lagi 1 projek ialah video semalam, video 2 hari lepas yang pada tengok apa Kimi ada pergi hantar buat seat kan. Okey, so ni dia punya fitting memang cantik. Okey. Dan juga malam ni Kimi dia nak buat dia ada order barang. Berapa barang Kimi order? 2. 3 barang. Ada 4 barang. Yang sampai 2 akan buat kat Basyam, 2 kita buat sendiri. 2 akan buat kat Basyam, 2 buat sendiri. Okey. So benda tu nanti kita tengok barang apa. Sebab sekarang ni kami tengah tunggu Wan untuk dia sampai hantar barang. Alright. So sekejap lagi kita tengok barang apa yang dia beli untuk RSX dia, kita tunggu. Okey. So RSX dia memang garang ni. Cuma Kimi, motor kita tolak tarik mai ni tempat cerah. Baru cantik. Tarik ah. Apa Lil? Okey Daniel, macam mana Daniel? Hang punya muffler? Oi, kemit. Teruk tu. Oh, dia kemit ya. Tu kesimpulannya potong kontak tu. Tapi kontak sangat kot. So hang boleh ada fitting boleh masuk tak sama? Wow, apa tu? Sekejap kita buat unboxing ah. Hai, tengok ni data dah Rapido body cover set. Tak apa, sekejap kita unboxing. Okey Daniel, boleh masuk tak? Kita try. R9 boleh masuk tak? Tak apa, tu sekejap kita unboxing. Nak tengok motor Daniel tu. Ni ada pula pakai Troja tu ni. Tak lepas. Tak lepas, kecil sangat. Yang ni kalau kira tadi yang ni 49, yang ni 51. Oh. Full system R9. So full system R9. Okey Mi. Barang apa yang ni? Wan, terima kasih bawa barang. Saya jual. Saya jual jual sebanyak harga. Saya wakil dia membeli sebanyak harga. Oh, Zat apa ni Kimi? Nak beli baju ni pergi kat Abang Gar. Okey. Power Tune Lab. Okey, apa yang hang order ni? Nak tengok. Salah satu. Ni maga apa ni? Ni maga R25. Maga R25 ah. R25. Original or kopi-kopi Milo? Semua saya dah buang stiker. Oh, ada stiker. Stiker yang bawah. Okey, and then lepas tu apa lagi yang nak tunjuk malam ni? Yang kedua headlamp. Headlamp Tapi headlamp time dengan smoke. ini daripada brand Anis buat ah? Manis sikit. Manis. RSX headlight. Okey, boleh buka, kita buka tengok ah. Oh lama. Oh, dia macam dia smoke. Tapi Ray-Ban. Dia smoke macam mana? Dia punya color pilihan? Warna besar tak ada warna. So saya warna putih. Okey. Cuma putih terang sikit kat jedok. Kalau tengok kan,
Selalunya ada orang warna biru, merah, hijau. Ya. Tapi saya malas nak ambil warna benda. Saya putih lah. Putih lah, okey. Putih. Tapi sebab ambil semua sebab kalau tengok kaprik punya Ya, kabut yang betul garang sikit dia lah. kantuk terus kan. So nak nampak macam tu lah. Lampu je. Okey, and then lagi apa lagi barang lagi? Okey, kita buat unboxing dulu. Besar ke tak? Wow, cover set ah. Konsep Cover set daripada Rapido. tidur Warna apa ni yang pilih? hitam kosong. Hitam kosong, no sticker ah. Ya, no stiker. Oh. Pen. Dia bagi beli pen kan? Beli pen? Beli asing. Order beli pen lah. Ya. Oi, Tapi ada beli nice. pen tepi tak ada bawah. Mungkin Oh, depan dia ni- tepi lah, dia tak ada bawah tu. Mungkin depan ni kita pergi kedai yang boleh buat kita fiber bawah ni lah. Okey. Gabung tu. Okey, last barang. Nak tengok. Belas barang. Cover set ni dapat tak? Kita buka satu kita buat time lapse lagi. Last barang. Hulawi. Kopi Ducati katanya. Kopi Ducati. Ya, dia PNP untuk Y. Tapi sebelum ni kan dah pakai Dah set up dia boleh Y. Y. So kita masuk ya. Berat tak ni? Ui, Berat. boleh tahan kau ni. Material apa? Material apa? Material macam Rapido punya? Ke Dia material apa tak ni? Lupa dah. ke ni padat Bunyi padu ni. Ni padat lagi lah. Ya. So ni tapak mono ni dah PNP Y. Y katanya. Ni pun PNP Y. So harapnya okey lah kan. Seller dia beritahu apa tak untuk rim, boleh pakai rim, kena pakai rim apa? Rim paling besar ni masuk 5.5. 5.5, tayar 18 boleh Lil. Bogey. Kimi, kita bogeykan semua dulu. Mati kita buka satu-satu. Ngam tak ngam? Alright. Dia dapat belah kat atas. Okey geng, jom. Layar time lapse, kita tengok cover set RSX tukar warna hitam. Lepas tu design apa kita tunggu Kimi buat design. Right, let's go. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history. Yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for. Okey, kita dah bogelkan RSX. Alright? Okey. So inilah dia. Lagi kita akan pasang bukan headlamp lah, lampu dada, and then lepas tu cover set lah. Alright? So kau ada yang bertanya motor Kimi macam mana? Okey, dia pakai fork Rapido Yang ni yang bukan boleh adjustable. Okey, ini yang PNP untuk T-clamp standard. Alright? Ni T-clamp standard RS, dia PNP dan dia tak boleh lower lah sebab apa, dia dah max kat sini. Kau ada yang bertanya lah nampak ni T-clamp dia. So sekejap pun sebelum kita pasang ni kita akan check up balik lah sebab Kimi kata itu ada goyang ni kan. Mi? Ada macam ada goyang kan. Kita check balik kokok longgang lah, alang-alang lah, kita check balik. Alright. Issue Kimi pakai NLK. Alright, NLK dah balut semua siap dah. Alright. So untuk malam ni Kimi dia akan bawa headlamp, cover set hitam. Nak servis lah fork? Fork akan servis lah. Fork daripada ni boleh servis lah. Nanti kita tengok. Nanti kalau bila Kimi nak hantar servis, saya akan cover proses servis fork Rapido. Okay. Ni model Rapido ni anda boleh cari kalau yang mana yang nak PNP dekat T-clamp standard. Alright. Kalau macam model saya pakai kat Venom dulu, kena tukar T-clamp lain sebab dia boleh low wood apa semua dan boleh adjustable. Yang ni tak boleh adjustable. Alright. Ini PNP sahaja. Okay. Atas ni kalau dia bertanya, dia pakai cap Y16. Okey, tebuk semua. Baru nampak garang sikit sebab apa? Untuk RSX dia memang ni bukan lampu, ni belah horn, so boleh pakai sini lawa cun-cunnya. Right. Okey. So, cover set apa yang Kimi pilih? Cover set simple ya, cover set hitam kosong. Okey. So, inilah dia. Memang Kimi pilih hitam kosong ni ya. Memang kosong betul, tak ada stiker kan? So Rapido dah keluarkan cover set untuk RSX warna hitam dengan putih ya.
hitam dengan putih yang no stiker. So untuk yang ni nanti Kimi maybe dia akan hantar pi untuk buat design kot. So buat masalah motor ni dia akan jadi full hitam, full black. Kalau arm dah masuk hitam, lagi hitam. Betul tak? Memang garang lah. Lepas ni kepala cap warna 16 tukar. Oh, cap tukar. Cap. Dry carbon. Oh, dry carbon ah. Lepas tu dengan tengah wilet lagi 2 minggu. Okey. Alright. So, hari kita akan buat pemasangan. Kita buat time lapse juga pemasangan. Kita akan pasang lampu dulu. Okey. Saya akan tunjuk beza lampu ni. Alright. So, Kimi pun baru-baru ni dia tukar. Dia dah buka dah footrest belakang. Dia pakai yang ni. Dia pakai bracket ni lah. Okey. Dia tukar bracket ni baru dia tukar ni. Okey. Alright. So, nanti kita akan buat lah. Motor ni buat masalah untuk malam ni. Kita just nak tukar cover set saja. Cover set. And then lampu dada lah. Lepas ni tengok Kimi kata nak pergi hantar buat rack apa semua, kita akan tengok apa hasil dia nanti. Okey. Right. So jom sekali kita layan depa buat pemasangan semua, cover set dan juga headlamp. Okey ya. Abang batuk ni. Tak okey. Habis tak mandi. Oh, memang dah check lah PMP masuk kan? Getah dia clip semua. For sure, this item not for sale lah. Not for sale lah. Original lah. Original not for sale lah. Saya dah booking. Hang RS. Dia nak convert. Oh, ni nak melawat aku punya. Oh, tak boleh cerita. Tak boleh cerita. Dalam video tak boleh cerita. Kita ada idea. Kita ada idea untuk Venom. Tapi tak boleh cerita. Dia pun dah tahu. Cuma tak boleh cerita. Tak cakap. Order ready. Order Medi ya. Dia pun Vivo belanja Medi, kita bagi tahu projek Venom ah. Venom kita akan comeback. Tapi projek lain sikit. Okey. So lampu ni beza dia smoke lah berbanding dengan yang standard. Lepas tu lampu dia warna putih itu saja. Kalau anda ni minat lawa-lawa, ada yang merah, ada biru. Okay, tak bagian kita layan time lapse. Saya kita tengok macam mana hasilnya. Saya rasa anda boleh bayang kan. Dia jadi full black. Nanti kita bagi nama sikit dekat motor ni. Ngam tak ngam? Alright, jom layan time lapse. Alright, settle pemasangan. Ni pun dah kemas cover set original Trico. So Kimi tinggal belly pan kan? Belly pan arm, betul? Winglet and then cap mampu tukang. Oh ya ya betul. Lepas ni kokpit saya ni. Bahagian kokpit ni ada bacaan, ada meter. Nak bola meter ni kan. Kita ngam. Kokpit lawa sikit. Yes. Ni kalau arm yang hang punya tu hitam tu cantik lah. Cuma ni dia takkan hitam saja, dia akan buat design kan. Ya. Tak tahu main RJU lah. Bukan. UWR. Lalang kan. UWR. Oi, semak awak. Mesti ada. Mesti ada. Oh, garang. Nombor plate nombor plate. Apa buka lampu kita tengok ke depan tengok lampu. Ui. Ni pun ada macam ni. Dia bagi lutut. Okey, start. TV pelajar kan? Lampu tinggi. Oi. Garang. Okey, boleh.
Okey Kimi, lagi mesti ada yang tanya kan. Apa lampu ni beli mana lagi, apa lagi ya? Lampu Am beli mana kan? Semua beli Shopee ya? Orang. Oh, Am kat orang. Amat orang. Yang ni beli kat Shopee ya ni. So nanti bagi saya link kan, kod depa nak beli ke, kita guna link tu lah. Ataupun kod ada yang reset dia minat nak cari cutting exhaust ni pun nanti share link sebab ramai juga orang dia tanya beli mana. Kebanyakannya Kimi dia ada beli kat Shopee. So nanti Kimi akan tengok motor dia apa yang dia jumpa link dekat Shopee, dia akan share. Nanti saya share dekat video ni lah. So untuk malam ni settle. Nanti kita tengok next project pula untuk RSX ni. By the way, thank you Andrew lah. Barai Israel lah. Bagai dia. Okay, jom kita nak kemas-kemas. Lepas tu kita balik. Okay. So kita nantikan episod bila Kimi mungkin nak service fork ataupun buat arm. Alright. Kita tunggu episod seterusnya. Okay, jom.